A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, yang pertama sekali bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita perasan di setiap mukadimah yang ana sampaikan, mesti ada perkataan untuk kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Siapa pernah terfikir kenapa? Kerana Allah lah yang telah memberikan kepada kita segalanya. Kalau kita, mak ayah kita berikan kepada kita apa-apa, berikan kita nak makan, nak minum, kita mesti selalu puji mak ayah kita, betul tak? Tapi ni Allah yang pencipta mak ayah kita, pencipta orang yang bagi kita harta, maka wajib untuk kita sentiasa memujinya. Bahkan kita setiap kali kita solat, kita mesti akan minta kepada Allah. Dalam ayat apa? Dalam surah Al-Fatihah ayat berapa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan hanya kita setiap kali solat kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sepatutnya semakin hari semakin tingkatkan kesyukuran kita. Walaupun kita penat macam mana pun, kita tingkatkanlah kesyukuran kita dengan cara kita semakin meningkatkan ibadah kita, solat kita semakin semangat. Walaupun kita penat macam mana pun, walaupun kita dah lalui macam-macam program, aktiviti dan sebagainya. Dan antara nikmat yang terbesar yang Allah bagi kepada kita sekarang ni, yang di mana nikmat ini tidak semua orang dapat, iaitu kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang kita berada di program ni, datang program pun satu nikmat. Dapat datang ke tempat yang mewah, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah, tempat yang begitu cantik. Kita datang dari jauh-jauh, datang tempat ni, itu dah satu nikmat yang sangat besar. Kemudian kita dapat pula solat, dan setiap kali solat tu, solat jahar, kita dapat dengarkan pula tazkirah berkenaan ayat yang dibaca dalam solat tu, kita dapat faham. Subhanallah, satu nikmat yang teramatlah besar. Maka sebab tu Allah sebutkan dalam ayat yang kita selalu dengar, tapi saya ingin ulang lagi untuk kita sentiasa ingat. Allah bagi tahu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kalau kita nak hitung, sekiranya kamu ingin menghitung setiap nikmat yang Allah bagi ni kepada kita, dekat badan kita ni, urat kita saja ada 360 sendi. Masya Allah. Tengok betapa hebatnya Allah kat badan kita. Kita perhatikan urat saja 360 sendi. Itu belum lagi kira mata kita, belum lagi kita kira otak kita, jantung kita berdenyut. Subhanallah. Kalau kita fikirkan satu-satu, nescaya pasti kita akan rasai kebesaran Allah. Sebab tu kebanyakan orang saintis apabila mereka mengkaji sains, mereka kaji urat-urat sendi semua, mereka kaji. Ini anak terbaca kat satu artikel, bila mereka kaji-kaji, akhirnya mereka masuk Islam bila mereka baca Quran. Betul lah apa yang Allah bagi tahu. Tengok kebesaran Allah. Allah bagi tahu tentang langit, tentang laut tu dalam dan gelap. Allah dah bagi tahu 1400 tahun yang lepas, mereka baru kaji sekarang. Subhanallah, tu hebatnya kebesaran Allah. Dan kita semua juga dapat berkumpul ke sini dengan tujuan yang tidak lain tidak bukan untuk memantapkan lagi diri kita sebagai seorang pendakwah. Tu satu nikmat yang besar. Ramai orang yang dia tak dapat peluang untuk menjadi pendakwah. Ada orang dapat peluang nak jadi pendakwah, tapi tak dapat nak jadi pendakwah yang sebenar-benarnya pendakwah, iaitu menyampaikan ilmu daripada Al-Quran dan Sunnah. Subhanallah, satu nikmat yang besar. Oleh itu, sama-samalah kita syukuri nikmat yang Allah bagi kepada kita ni dengan cara kita cuba hayati apakah setiap bacaan yang kita baca dalam solat. Dan insya-Allah pada malam ni anda ingin ambil sedikit petikan ayat, yang di mana ayat yang anda baca pada solat Isyak tadi, yang di mana ayat ini adalah sangat terkait dengan kita semua, iaitu bekalan kita sebagai seorang pendakwah, iaitu surah Muzammil dan Mudassir. Mungkin Ustaz dah tekankan surah ni pagi tadi, tapi tak apa, sama-sama kita dengar balik dan mudah-mudahan dapat serap ke dalam hati kita, terutamanya sebagai seorang pendakwah. Jadi surah Muzammil ini adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, iaitu surah Makkiyah. Yang di mana surah ni adalah surah yang terawal turun, yang di mana kata ulama surah Muzammil Mudassir, yang 2 rakaat tadi, Muzammil Mudassir, pendapat ulama katakan dua surah ni adalah surah yang turun selepas surah yang pertama, iaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sebelum anda bahas lebih lanjut, apa kaitan surah Al-Alaq ni dengan tiba-tiba turun ya ayyuhal muzammil, atau pendapat lain ya ayyuhal mudaththir? Apa kaitan?
Siapa boleh lagi? Udas. Apa kaitan Iqra dengan ya ayyuhal muzammil ataupun pendapat lain ya ayyuhal mudassir? Perintah. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang ustaz tekankan kepada kita. Sebab tu masa kita baru awal-awal masuk agak, kalau kita perasan ustaz sering bagi kita hadis, dalil, suruh kita hafal. Sebab apa? Sebab pendakwah yang pertama sekali yang perlu mereka dapat adalah Iqra. Bacalah ilmu. Kita perlu dapatkan ilmu. Mana mungkin kita boleh berdakwah kalau kita tak ada ilmu? Maka sebab tu kalau kita lihat sekarang ni, ramai orang yang berdakwah, sangat ramai, tapi tak dapat hasil dakwah tu, tak sampai. Kadang-kadang dakwah tu tak tersebar pun. Sebab apa? Sebab kurangnya pendakwah yang ada ilmu, dan ilmu pula berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebab tu wahyu yang pertama sekali turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah. Kan? Yang pertama sekali Allah. Kita perlu, iaitu Al-Quran. Itu perintah yang pertama, tu kaitan dia. Jadi setelah pun Allah bagi kepada kita ilmu, maka kita perlu step yang kedua sebelum berdakwah. Ada proses dia nak berdakwah ni. Jadi insya-Allah sama-sama kita cuba fokus, sebab kita semua ni nak jadi pendakwah, betul tak? Macam tak semangat. Semua dah penat ke? Okay. Jadi insya-Allah kita semua nak jadi seorang pendakwah. Jadi nak ingin terangkan satu persatu step untuk kita jadi seorang pendakwah yang berkaliber. Iaitu yang pertama sekali macam tadi, ilmu. Lepas yang kedua apa? Itu bekalan, betul. Tapi dia ada macam mana, macam kita dah belajar tadabbur tu semua, tu ilmu. Tapi sebelum sampaikan dakwah tu, dia ada satu prosesnya. Betul. Sebab tu Allah bagi tahu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian, kecuali apa golongan? Yang pertama sekali, illal ladzina amanu wa amilus salih. Mereka beriman dan beramal soleh dahulu. Dan pendapat ulama tafsiran, kalau kita baca tafsir, dia ditulis dekat situ, orang yang menuntut ilmu. Beriman dan beramal soleh ni adalah yang menuntut ilmu. Kemudian wa amilus salihat. Mereka beramal dengan amalan yang soleh, amalan yang benar, iaitu dalam Quran. Kita dah beriman, kita dah belajar Quran, kita amalkan. Kemudian kemuncaannya wa tawassaw bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawassaw bis sabr. Kenapa Allah sebut wa tawassaw bis sabr? Tak cukup ke kalau wa tawassaw bil haq saja? Tak cukup kalau Allah kata berpesan-pesan dengan kebenaran, habis? Kenapa kena ada kesabaran ni? Kerana bila sampaikan kebenaran, pasti akan ada banyak penentangan. Sebab tu Nabi bila berdakwah, bila Nabi baru sahaja isytiharkan, Nabi naik ke atas bukit, sebelum tu Nabi kata apa? Nabi bagi tahu, wahai sekalian manusia, sekiranya aku katakan ada dua kumpulan yang nak datang serang kamu daripada arah bukit belakang ni, nak datang kepada kamu sekarang, kamu percaya tak? Percaya. Mereka kata bala. Tapi kemudian Nabi kata pula, sesungguhnya aku adalah inni nazirul lakum baina yadayhi azab. Nabi kata sesungguhnya aku ni adalah pemberi peringatan tentang azab yang keras, iaitu hari akhirat. Terus apa jadi? Pakcik dia terus 180 darjah berubah. Dia kata apa? Tabbalaka ya Muhammad, alihaza jama'tana. Betul tak? Takut salah baca. Okey. Jadi tu, tengok, cuba kita bayangkan, kita baru saja berdakwah bukan dengan orang luar, tapi dengan pakcik kita sendiri, dengan orang yang ada hubungan darah dengan kita. Kita sampaikan ke adik-beradik kita. Tiba-tiba dia kata apa? Celakalah kita, agak-agak kita buat apa? Sakit hati. Jadi give up lah. Tapi Nabi buat apa? Nabi teruskan berdakwah. Subhanallah. Sebab apa? Sebab apa Nabi boleh teruskan berdakwah ni? Sebab Nabi ada kekuatan, iaitu Al-Quran. Nabi ada ilmu. Sebab tu kalau kita tengok pendakwah sekarang ni, ramai bila tiba-tiba bila orang hentam dia, orang cela dia, tiba-tiba terus give up dari dakwah, terpesong. Sebab apa? Sebab tak adanya ilmu yang sebenar-benar daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi akhirnya bila tak ada ilmu ni lah, kadang-kadang kita boleh tersesat daripada jalan dan sebagainya. Jadi kita balik kepada surah Muzammil tadi. Jadi ini bekalan kita sebagai pendakwah. Jadi insya-Allah sama-sama kita cuba hayati. Dan insya-Allah kalau kita ada bekalan ni, kita boleh menjadi pendakwah yang sebenar-benar, pendakwah dengan jujur dan amanah. Allah perintah, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut.
Iaitu kata ulama, kalau kita baca sirah, waktu ni Nabi SAW baru je terima wahyu Iqra. Lepas tu dipeluk pula oleh malaikat Jibril. Kalau kita tiba-tiba orang datang kat kita, orang datang kat As'ad, tiba-tiba ada orang datang kat As'ad, peluk kat As'ad kuat-kuat, rasa apa? Kan rasa okey je, rasa pelik kan? Dengan orang tak kenal ni, lepas tu kena pula peluk kuat-kuat, kita mesti akan rasa macam takut, kita akan lari. Tapi Nabi baru je selepas terima wahyu, terus Nabi, Allah perintah, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, persiapkanlah bekalan kamu sebagai seorang pendakwah. Iaitu apa dia? Iaitu untuk solat malam, bangun malam. Jadi ini bekalan pendakwah yang perlu kita ambil daripada surah Muzammil, iaitu bangun malam. Mana mungkin kamu kata kamu ingin menjadi seorang pendakwah tapi tak bangun malam? Kalau kita tak bangun malam, kita sama je lah dengan orang awam. Jadi inilah kekuatan pendakwah. Sebab apa waktu malam? Nanti ada sambungan dalam surah, dalam ayat seterusnya. Kita sambung lagi, nisfahu aw inqus minhu qalila. Dah bangun malam, lepas tu Allah perintah Nabi untuk tambahkan lagi. Tengok, ya Allah, Nabi baru saja terima wahyu, tapi terus Allah perintah macam tu. Tapi kalau kita perasan, Nabi ni kekasih Allah, betul tak? Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi logik tak? Kalau orang tu dia sayang dekat seseorang, dia bagi ujian, dia bagi perintah yang menakutkan dia. Logik tak? Jadi Nabi macam mana? Adakah Allah ni cinta Nabi? Adakah benar Allah ni cinta Nabi? Jadi apa buktinya? Itu Allah nak bagi kemuliaan dekat Nabi SAW. Kamu dekat dunia ni kamu berpenat-penat bersusah payah, tapi dekat syurga kelak kamu dapat balasan yang hebat, iaitu syurga. Tapi bukan setakat syurga, syurga yang paling tinggi. Tak cukup tinggi, tapi yang setiap kali kita baca pada doa selepas azan, wasilah, syurga yang di tengah-tengah, yang paling mulia sekali. Kalau kita dekat masjid, kita ada saf keempat, saf 3, 2, 1. Saf 1 lah yang paling banyak ganjaran dia, betul tak? Tapi special tak kalau orang tu duduk belakang imam? Special kan? Kalau kita tengok kat masjid, belakang imam tu, tengah-tengah tu kapet merah dibentangkan. Tengok, mewah, VIP. Jadi itulah yang Allah nak bagi kepada Nabi, ibaratnya dah dapat syurga tinggi, tapi bukan tepi-tepi, tapi tengah-tengah yang paling mulia. Subhanallah. Jadi Allah nak bagi tahu kat Nabi ni, kat dunia ni kamu sekejap je. Kan kita pejam celik, mula-mula kita fikir nak pergi umrah kan. Sedar dah habis umrah. Lepas tu fikir-fikir, pejam celik, sedar dah sampai sini dah. Mula-mula plan-plan nak buat PSP semua, sedar dah sampai dah. Subhanallah, masa berlalu dengan begitu pantas. Jadi kita balik pada ayat surah Muzammil tadi, nisfa min qusalillah. Untuk apa kita bangun malam ni? Au zida alaihi warattilil qur'ana tartila. Untuk kita tak apa kan, ambil masa lebih sikit. Sebab satu grup je kan present malam ni. Ke ada apa-apa lagi? Apa? Sikit. Au zida alaihi warattilil qur'ana tartila. Ataupun kamu bangun malam tu untuk kamu tambahkan tartil. Apa makna tartil? Yang pertama sekali adalah tafsiran ulama, baca dengan perlahan, baca dengan jelas, dengan tajwid. Dan yang kedua adalah dengan kita memahami bacaan kita tu tartil. Kita tak baca dengan laju dan sebagainya. Maka sebab tu disebut dalam satu hadis, sekiranya kita baca Al-Quran ni dengan tartil, iqra waratil wartaqi kama kunta turatil fi dunya. Sekiranya kita baca Al-Quran dengan tartil, dengan sebenar-benar jelas, dengan bacaan yang jelas, dengan kita faham, nescaya kita akan naik satu tingkat. Dan hadis tu ditutup pula dengan kita akan dapat tingkat yang paling tinggi berdasarkan hafazan kita. Itu masuk tartil yang ketiga. Jadi cubalah kita dapatkan tartil ni di waktu malam. Sebab apa? Sebab apa waktu malam? Kenapa Allah tak sebut waktu duha ke? Kan senang sikit, tak payah kita nak bangun malam. Sebab waktu tu lah waktu yang paling tenang, cuaca pun sejuk, dan waktu tu lah semua manusia sedang tidur. Jadi itulah waktu yang paling khusyuk untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu lah, itulah waktunya. Tak ada waktu lain selain daripada bangun malam. Waktu tu lah kita nak merayu kepada Allah. Kita penat dalam dakwah, kita penat bersabar dan sebagainya. Kita nak minta apa-apa, semuanya waktu tu lah. Waktu tu waktu yang paling, subhanallah, paling tenang sekali. Kalau kita nak raya kat Allah, tak ada orang nak tengok. Jadi sebab tu bangun malam adalah waktu yang paling terbaik.
Jadi insya-Allah kita pergi ke surah Mudaththir pula. Saya kaitkan. Okey, boleh. Kita kaitkan pula dengan surah Mudaththir. Jadi itulah bekalan kita sebagai seorang pendakwa, dan kewajipan dia Allah perintahkan kepada kita dalam surah Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang-orang yang berselimut. Sama macam ayat tadi. Tapi ni Allah nak bagi tahu. Tadi tu bekalan. Allah mulakan dengan bekalan, dan akhirnya ini wajib. Nak dapatkan kewajipan ni kena ada surah Muzammil. Jadi surah ni saling melengkapi antara satu sama lain. Qum fa'anzir, Allah perintah bangunlah lalu berilah peringatan. Dan nak ada qum fa'anzir ni kena ada semua ciri-ciri pendakwa tadi. Bangun malam. Lepas tu banyak lagi ciri pendakwa. Antaranya juga 12 sifat pendakwa yang kita pernah belajar sebelum ni. Banyak, sangat banyak. Jadi nak jadi pendakwa ni satu perkara yang berat. Sebab tu Allah bagi tahu juga surah Muzammil ayat 5 tadi, inna sanulqi alaika qawlan sakila, sungguhnya kami menurunkan ke atas engkau ni wahai Muhammad perkataan yang sangatlah berat. Maka tanggungjawabnya pun sangatlah berat, tazkirahnya pun sangatlah berat. Jadi kita balik qum fa'anzir wa rabbaka fakabir. Dan dakwah ini tujuannya adalah untuk kita membesarkan Allah, mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaian engkau sucikanlah. Maksudnya apa? Kita sucikan diri kita daripada segala dosa. Dosa-dosa semua kita sucikan. Sebab apa? Kita nak jadi seorang pendakwa ni. Warujza fahjur. Lalu Allah perintah kita supaya kita apa Ustaz? Warujza fahjur. Supaya kita dengan dosa tadi tu kita cuba jauhi. Kita jauhi dosa-dosa tu. Lepas tu ini okay, ni insya-Allah ni ayat terakhir. Wala tamnun tastaksir. Ini paling penting bagi pendakwa. Kita buat kerja dakwah ni wala tamnun tastaksir. Kita tak perlu mengharapkan ganjaran yang banyak. Maka sebab tu kalau kita perasan ada ayat dalam surah Asy-Syu'ara. Allah ulang banyak kali. Mula-mula dalam surah Asy-Syu'ara ni Allah cerita kisah para nabi. Akhir ayat tu Allah tutup dengan yang bermaksud sesungguhnya setiap para rasul ni dia tidaklah buat kerja dakwah tu melainkan mengharapkan, dia tidak buat kerja dakwah tu untuk mengharapkan balasan dari Allah, balasan daripada manusia, tapi dia mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kekuatan yang perlu kita ada. Ikhwani fillah, usikum wa nafsi, iaitu saya ingin wasiat kepada diri saya dan semua ketika mana kita menjadi seorang pendakwah ni, antara ujian yang kita dapat juga adalah ujian daripada segi nikmat. Kadang-kadang kita diuji bila kita berdakwah ni, orang nak bagi duit. Tapi janganlah kita tertipu dengan perkara tu. Sebab kadang-kadang bila orang bagi kita duit, tu tak salah. Tapi kalau kita dah selalu ambil tu, Allah nak uji hati kita. Iaitu, kita ikhlas tak dalam berdakwah. Kadang-kadang, contoh, kita dah 10 kali kelas, orang bagi duit. Tiba-tiba 1 kali kelas, orang tak bagi duit. Sama tak penyampaian kita dengan masa bagi duit? Tu Allah nak uji kita, ikhwan. Jadi hati-hatilah ketika kita buat kerja dakwah ni. Maka setiap hari kita perlulah berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, teguhkanlah hati kami ni di atas agama engkau. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai pembolak-balik hati, palingkanlah hati kami kepada mentaati engkau. Dan insya-Allah semoga dengan surah Muzammil dan surah Mudaththir ni kita dapat hafal dan kita dapat terapkan dalam kehidupan seharian kita, kita dapat amalkan dan seterusnya kita dapat sampaikan. Dan semoga kita semua dapat menjadi pendakwa yang ikhlas kerana Allah, jujur, amanah, sentiasa ada sifat muraqabatullah, insya-Allah. Itu saja daripada saya. Segala yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap, terkasar bahasa, mengambil masa yang lebih, saya minta maaf sebab itu semua adalah dari diri saya sendiri, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.